lelaki kalau dia suka dekat seorang perempuan, dia nak pilih perempuan tu jadi dia punya partner ke, life partner, ataupun dia nak pilih perempuan tu jadi dia punya girlfriend ke, dia nak dating lah dengan awak, nak jadi wife dia ke. Ada 3 benda yang dia akan tengok dekat awak. Yang pertama, dia akan tengok rupa awak. Sebab lelaki ni dia visual being. So rupa tu sangat penting. Dia bukanlah nak cantik, nak jadi sangat cantik, bukan. Tapi dia cantik di mata, tapi awak cantik di mata dia. Bukan kakak dia, bukan mak dia, bukan kawan dia, tapi di mata dia. So kalau awak atraktif di mata dia dan dia minat awak, kira okey lah tu. So awak dah pass tick satu box. Dan lepas tu dia akan tengok personality awak. Personality nombor 2. Tapi kalau dia tak minat rupa awak, tapi awak ada personality yang menarik, tak okey juga. Sebab rupa tu penting di mata lelaki. Bagi dia lah. Kalau awak bukan taste dia, walaupun personality awak menarik, tapi rupa awak dia tak minat, sebenarnya awak dah boleh move on, cari yang lain. Dan nombor 2, personality lah kan. So kalau dia dah minat dekat rupa awak, personality awak pun menarik, maybe awak seorang perempuan yang kelakar ke kan, mana tahu dia suka perempuan kelakar. Itu preference masing-masing. Awak seorang perempuan yang happy go lucky, yang positif, dia tertarik dengan personality awak, dan awak check box nombor 2. So dia akan berminat untuk dating dengan awak. Dan yang last sekali, lelaki akan tengok awak punya history. Kalau dia nak pilih awak jadi pasangan hidup dia, especially dia akan tengok dulu awak banyak boyfriend tak. Ini majority lah, tapi ada lelaki yang tak kisah. Okay, tapi majority kalau awak ni tak banyak boyfriend kan, tak banyak experience dengan banyak lelaki, lagi kurang lagi bagus. So sebenarnya kalau awak nak disukai oleh ramai lelaki, awak kena pandai jaga diri, jaga maruah diri. Jangan layan lelaki kalau lelaki kalau lelaki tu tak ada kriteria yang awak nak. Lelaki datang minat kita je, kita layan. Jangan. Okay? Layan dos ataupun you cuba kenal dengan orang-orang yang ada kualiti yang you nak sahaja. Select betul-betul. So kalau tak ada apa yang awak nak, so tak payahlah buang masa, sebab lelaki